Emas, jika anda ingin jadikan sebagai pelaburan, anda perlukan volume yang besar. Jadi bagi golongan yang berminat untuk menjadikan emas sebagai pelaburan berbanding dengan simpanan, anda boleh dapatkan gold bar 250 gram atau 1 kilogram. Ini atas 3 sebab. Yang pertama, harga per gram gold bar 250 gram dan 1 kilogram lebih murah berbanding dengan harga gold bar yang lain. Kedua, kos gold premium per gram lebih murah. Dan yang ketiga, spread value untuk dua item ini adalah 6%, yang merupakan spread value terendah untuk emas public gold. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Mari kita kira keuntungan 1 kilogram emas dalam masa 6 bulan. 23 September 2024, harga emas 1 kilogram adalah RM379,491. Dan hari ini, jika anda jual semula 1 kilogram, anda akan dapat bayaran bersih RM437,880 selepas tolakan spread 6%. Dalam masa 6 bulan, emas 1 kilogram ini sudah memberikan anda keuntungan sebanyak RM58,389 atau sebanyak 15.4%. Jadi bagi sesiapa yang ingin maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, anda boleh dapatkan dua item ini. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.